Hai semua, saya daripada Tuan Wow. Saya nak memperkenalkan model perniagaan modal rendah, the original prepaid that pays. Okay? So, jom kita sama-sama. Saya nak kita sama-sama fikirkan, adakah kita pengguna telefon bimbit? Jika ya, cuba bayangkan sudah berapa lama kita menggunakan telefon bimbit. Kalau macam saya, dah 15 tahun menggunakan telefon bimbit. So dah agak-agak dah berapa banyak dah duit yang saya habiskan. Cuba you kira you dah habiskan berapa, saya kira saya punya berapa yang saya dah habiskan. Saya dah habiskan hampir RM15,000 untuk penggunaan telefon saya selama 20 tahun. Okay? And then, adakah walaupun duit saya dah habis banyak ni, adakah saya stop menggunakan telefon bimbit? Tidak. Saya teruskan memakainya kerana memang itu satu keperluan. Setuju dengan saya? Okay? So, telefon bimbit memang dah jadi satu keperluan. Alright. Ini soalan saya untuk anda semua hari ini. And then, seterusnya kita bincangkan realiti zaman sekarang. Kita nak tanya awak, okay? Sekarang ni gaji kita berapa? Okay? Kalau kita bawa RM4,000, memang dah sebenarnya kita miskin bandar. Memang layak dapat sara. Okay, and then kalau gaji RM4,000, macam mana kita kata sangat miskin bandar? Sebab ini adalah listing-listing yang perlu kita bayar setiap bulan kalau gaji kita bawah RM4,000. Ini dia. Okay, yang pertama nafkah ibu bapa. Lepas tu kita kena bagi nafkah isteri kita. And then kita kena bagi kos makanan harian. And then kita ada kos lagi untuk bayar ansuran bulanan sewa kereta. Bil utilities, kita nak bayar Astro, Netflix, kita nak bayar apa? Barang dapur, bayaran ansuran kereta, minyak, tol, bil pasca bayar telefon dan sebagainya. Bila kita total up semua, you boleh tengok, sendiri boleh tahu. Okay, so total kos wajib untuk satu isi rumah mungkin RM4,000. Okay, kalau bawah RM4,000 memang miskin bandar. Okay, seterusnya kita nak tanya, untuk pilihan untuk atasi masalah kewangan sekarang ni, yang sekarang kita tengah tak cukup tu, macam mana kita nak top up? Adakah anda berjimat cermat ataupun anda cari pendapatan tambahan? Kalau macam saya rasa kalau berjimat cermat tu, dia umpama macam ni. Hari ni you makan nasi, esok you tak boleh makan nasi, you kena makan biskut. Kalau dah makan biskut, tak cukup duit juga, you makan biskut separuh. Boleh ke boleh? Kalau pada saya memang tak boleh. You nak berjimat tara mana pun memang tak cukup. Jadi apa yang perlu you buat adalah tambah pendapatan. Jadi inilah function yang kita nak kenalkan kepada you guys untuk Tuan Wow. Alright, seterusnya saya nak cerita lagi macam mana pilihan untuk atasi masalah kewangan ini. You memang kena pilih satu perniagaan yang modal dia sangat rendah, yang boleh dilakukan secara sambilan, and then pendapatan kita boleh diwarisi. Ini yang paling best. Ini yang paling best ni sebenarnya. Sebab kalau kita seorang guru ataupun kita seorang pekerja lah. Okay, sekarang you kerja apa, you sendiri fikir. Okay, kalau apa-apa berlaku pada you selepas ini, adakah gaji yang you dapat sekarang boleh diwarisi oleh anak you? Kalau tak boleh, you kena cari solusi di mana boleh tak, ada tak satu perniagaan yang boleh diwariskan kepada waris you. Ini yang paling penting. Okay, and then seterusnya, okay, kenapa perlu sertai Tuan Wow? Sebab Tuan Wow ini adalah satu produk keperluan, bukan kehendak. Okay, sebab everybody guna telefon pintar. And then yang kedua, syarikat telco memang kaut keuntungan setiap bulan dengan jual top up. Jadi kita boleh ambil peluang ini dekat Tuan Wow. Memang dia akan share dengan kita. Syarikat telco lain tak share, tapi Tuan Wow share dengan kita. Alright? And then Tuan Wow pula modal sangat berpatutan, sangat fleksibel, pendapatan boleh diwarisi. Okey, kita teruskan. Okey, perjalanan anda, kalau misal kata you join Tuan Wow, apa yang perlu you buat untuk permulaan langkah you? Yang pertama, you kena kenal dulu singkat Tuan Wow. Yang kedua, kelebihan dan manfaat Tuan Wow you mesti faham. And then yang ketiga, kita faham package plan Tuan Wow. Sebenarnya package plan ni terlalu banyak, tak payah faham. Apa yang you guna, itulah dia.
Okay? And then seterusnya, konsep mudah, strategi duplikasi. Macam mana nak mengembangkan bisnes Tuan Wow ini, hanya kenalkan kepada satu, dia macam ni, kenalkan kepada kawan-kawan kita, kita ajar kawan-kawan kita untuk ceritakan pula kepada kawan-kawan kita. Okay? And then, kita dah banyak testimoni perniagaan di mana awak boleh tengok, awak boleh serve dekat media sosial, ada banyak sangat, ramai sangat yang dah berjaya dekat Tuan Wow. Okay? And then kita ada sokongan perniagaan dan pemasaran daripada HQ tu sendiri. Okay? Seterusnya, mari kita teruskan lagi. Kalau kita dah menggunakan SIM kad Tuan Wow, okay, kad SIM Prabaya. Kita ni, SIM kad Tuan Wow ni apa? Ini adalah SIM kad Prabaya. Maknanya you bayar dulu baru you guna. Kalau pasca bayar, you guna dulu baru bayar. Itu hutang. Jangan hutang. Okay? Ini dikuasakan oleh Celcom Digi. So, boleh kekal nombor lama. Contoh, kalau you sekarang pakai telco lain, nak masuk kepada Tuan Wow, boleh nak kekal nombor. Saya susah lah Kak, nanti joya-joya lain macam mana nak join? Diorang tak tahu nombor saya. Jadi, saya nak kekalkan nombor daripada telco lama saya kepada Tuan Wow. Boleh. Dengan syarat nama yang sama untuk join Tuan Wow, nama yang sama juga dekat telco yang lama. Okay? And then, tiada kontrak dan cas tersembunyi. Contoh, you dah join. Lepas tu tak suka, buang. Boleh, no problem. Tak ada masalah. Tak ada cas tersembunyi, tak ada kontrak. And then kita ada sistem auto debit di mana kalau misal kata you takut terlupa top up, jadi you boleh set setiap bulan pada waktu yang sama dia akan top up. Itu kelebihan kita. Alright, seterusnya, apa lagi yang kita ada dekat Tuan Wow? Kita ada starter SIM card yang sangat menarik. And then modal dia sangat-sangat rendah. Pelajar pun boleh join, siapa pun boleh join. Serendah RM19.50, you akan dapat data 20GB, tiada panggilan call, and then kita ada personal accident RM30,000. Ini adalah takaful personal accident. Kalau misal kata meninggal akibat kemalangan, cacat kekal akibat kemalangan, you akan layak untuk RM30,000. Memang you layak, tapi you dah kat dalam yang dapat waris. Okay, faham Alright, and then seterusnya kita ada Pro. SIM card Pro ini dia datang harga RM49.50. Dalam tu ada data 150GB and then panggilan unlimited call. And then kita ada personal accident RM30,000 untuk cacat kekal akibat kemalangan. Ni akibat kemalangan. Okay, kena kemalangan baru dapat yang ni. And then ada satu lagi yang kita bagi extra untuk insurans hayat. Yang ini kalau meninggal biasa, sakit, tidur tak bangun-bangun, okay, itu adalah insurans hayat cover RM4,000. Okay, ini kelebihan dia untuk Pro. And then untuk Beast, yang ni yang paling best, paling menarik, paling best, paling terbaru. Okey, you masuk yang harga RM128. Dalam dah ada 500GB, unlimited call, ada personal insurance takaful bernilai RM50,000. Meninggal akibat kemalangan, cacat kekal akibat kemalangan RM50,000. And then kalau meninggal biasa, sakit dan sebagainya, jatuh, meninggal, akan dapat RM4,000. Okey, ini dah ketiga-tiga kita punya starter pack. Alright, seterusnya untuk kelebihan untuk Tuan Wow ini apa dia? Kita ada data speed 5G punya high speed. Alright, and then seterusnya kita ada takaful dan insurance. Kita ada cashback top up. You top up RM100, you dapat balik 5%. Best gila. You top up RM10 pun you dapat lagi 5%. Okay, yang ini kita punya pengguna ramai sangat tak perasan, tahu-tahu ada duit dekat dalam Wow Cash dia. Sebab apa? Sebab ada cashback. Alright, seterusnya kita ada ganjaran voucher point, di mana bila you top up, you akan dapat point. Bila dapat point tu you boleh kumpul, boleh dapat macam-macam. Boleh tukar Touch 'n Go, boleh tukar Grab, boleh tukar Baskin Robbins, boleh tukar data. Jadi kumpul je lah banyak-banyak, tiada tempoh had masa. Dia tak ada expiry untuk kita punya point. Okay, so kumpul banyak-banyak. And then kita ada bonus fast track, di mana yang ini kelebihan Tuan Wow, di mana kalau you buat kerja satu kali, untung satu kali. Ini dia. Bila you kenalkan kepada orang, you kenalkan, tiba-tiba kawan you masuk dispatch, you dapat RM50. Itu sekali kerja sekali dapat lah. Okay, and then
Yang seterusnya, kita ada komisen tambah nilai di mana bila orang tu top up, okey, dia dah join yang 128 tu kan. Okey, kita dah dapat dah komisen yang RM50 tu untuk fast track. Tapi bulan depan dia top up kan. Of course dia top up sebab dia nak pakai phone. Dia top up RM60, kita dapat lagi extra 10% daripada penggunaan dia tadi. Kalau RM60 dapat lagi, kalau RM60 dapat 10% berapa? RM6 kan? Itu dia. Okey, itu adalah komisen tambahan di mana kalau you jadi, dia bergantung pada pack starter pack tadi itulah. Okey, komisen tambah nilai sehingga 26%. Jom kita kembangkan lagi supaya you dapat faham. Okey. Okey, tapi kalau macam data internet kita ni memang lebih GB, lebih wow. Memang banyak gila lah kita punya. Kita dah ada FU. Sekarang kita ada dah data untuk for you yang ada 500 GB, ada 300 GB. So kalau macam RM20 dapat 35 GB. Kalau RM35 150 GB. Kalau RM50 300 GB. Kalau RM60 500 GB. Okey. Ni banyak sangat dah. Dulu tak sampai macam ni. Banyak sangat ni dia nak bagi ni. Korang gunalah sampai muntah-muntah. Okey. Seterusnya, kita ada Takaful Kemalangan dan ini memang kita ada testimoni. Dah ramai dah yang kod claim. Benda ni kita tak bangga. Benda ni sebenarnya bukan apa. Benda ni memanglah orang cakap, ni kau membayar kematian. Bukan. Kita bukan membayar kematian. Sebab lepas kematian kita, ada mereka yang kita kena tanggung lagi tau. Lepas tu kalau kau mati, macam lah kau tak ada hutang. Hutang kau siapa nak bayar? Waris. Jadi inilah yang kita sediakan. Kalau macam kata meninggal akibat kemalangan dapatlah RM50,000 sayang. Kalau ada hutang boleh selesaikan. Okey, inilah dia kita punya takaful. So kemalangan diri RM50,000, insurans hayat RM4,000. Kalau misal kata insurans kedua-dua ni mereka tak layak ni, you akan dapat akhirat kematian RM500. Okey, alright. Seterusnya, kita ada takaful kemalangan, insurans hayat dan akhirat kematian. Takaful kemalangan diri percuma 30 hingga RM50,000 bergantung pada starter pack. Okay, and then kita ada insurans hayat RM4,000 untuk starter pack BIS dengan Light Pro saja. Okay, and then akhirat kematian kepada semua yang mana tak layak untuk insurans hayat dan takaful kemalangan. Alright, seterusnya, tapi dengan syarat juga tahu kalau akhirat kematian tu kena pakai 3 bulan ke atas. Okay, alright. Seterusnya, cashback. Kalau you top up cashback ni, you akan dapat 5% kalau you top up diri sendiri. Okay? Kalau you top up untuk orang lain, dalam pakai apps kita pun dapat lagi. Syok. Okay? Tapi 5% untuk diri sendirilah, kita cerita yang ni je dulu. Okay? Untuk 5% cashback, macam ni lah. Setiap kali kita tambah nilai, kita dapat cashback 5%. Top up RM10 dapat 50 sen. Top up RM30 dapat RM1.50 sen. Top up RM50 dapat RM2.50. And then top up RM100 dapat RM5. Syok kan? Dapat balik. Okay? So you guys boleh tengok dekat dalam sistem lah. Semua dah ada. Alright. Seterusnya, kita ada voucher point. Voucher point ni RM1 1 point. Point ni boleh kumpul lah. Ni mata voucher terkumpul boleh ditebus melalui aplikasi Tuan Wow. Memang dia boleh aplikasi Tuan Wow saja. Aplikasi lain tak boleh. Tashenggu tak boleh. Okey, kita teruskan. Okey, bonus fast track yang paling berbala sekali adalah RM50. Itu kalau you kenalkan kepada member you yang masuk BIS Pack. Okey. Alright, mereka semua akan dapat kelebihan Tuan Wow tawarkan. Anda akan dapat rujukan sebanyak RM50 ke dalam bank account. Okay, so nak refer friends apa semua kan, dekat app semua dah ada kita punya barcode semua. Tinggal share saja. Alright, ini bonus fast track. Untuk tajil light pack, kita akan automatik. Sekali kerja, sekali dapat RM9. Untuk pro, sama juga RM15. Kalau BIS, RM50. Okay, seterusnya, kita ada commission top up 26%. Ini nak tunjuk dekat you macam mana nak tengok 26% ni. Yang ini dia kerja sekali tapi untung dia berkali-kali. Itu yang jadi passive income, residual income, inilah dia. Okay, so bila kita taja Joya dah top up RM60, bulan depan tu kita dapat daripada Joya, dia top up RM60 tu dapat 10%. Itu tier pertama. Okay, kita tunjukkan macam mana. Okay, kita cara tambah nilai boleh pergi dekat aplikasi, online banking, e-wallet, auto debit, kedai fizikal. Semua ada. Mudah. Orang tak pandai pun boleh pandai. Alright, kita teruskan. Okay. Untuk yang ini yang paling penting sebenarnya. Macam mana nak buat duit? Bila kita nak buat duit, kita mesti kena faham. Buat duit tu kita tahu. Untuk Tuan Wow, dia ada level-level dia. Nombor 1, 2, 3.
Level pertama, kawan pertama. Macam itulah. Okey. Level pertama, bila dia top up, kita dapat 5%. Itu kalau kita punya light. 5%, 2%, 7%. Total 14%. Sikit. Okey. Untuk pro, 6%, 2%, 8%, 16%. Total. Sikit. Tapi yang bis memang paling banyak. 10, 3, 13 menjadikan you dapat 26%. Okey, so kalau orang nak bagi 26%, tolong ambil yang paling tinggi sekali. So commission you akan jadi sangat banyak. So jadikan diri you adalah BIS member. Okey, seterusnya konsep mudah strategi duplikasi. Saya kenalkan kepada Ali, Ali kenalkan kepada Abu. Macam tu. So kerja kita ringan. Kita tak payah kerja sampai 1,000 orang. Kita nak kerja semua ramai-ramai seperti 1,000. Ada yang mampu. Kalau suri rumah tak mampu sayang. Tapi kalau macam saya kata, kalau kita taja seorang tu dia ada kawan juga 10 orang. Jadi benda tu senang untuk kita buat. Duplikasi ini berlaku, you boleh dapat sampai RM4,020 dalam masa sekejap sahaja. Saya boleh buat dalam masa 6 bulan dapat RM9,000. Okay, so you guys pun boleh. Alright, so untuk testimoni pengguna, dah berapa ramai dah kita dapat duit commission daripada Tuan Wow. Tuan Wow ni dia dah membayar commission kepada semua ahli dia since 2018 sudah 600 juta ringgit Malaysia. Sangat-sangat best. Terima kasih Tuan Wow. Okey, sejak 2018 Tuan Wow. Okey. Seterusnya, okey, kita ada apa lagi? Kita ada testimoni perniagaan. Kita ada Halim, pelajar universiti. Buat bisnes ni 30 hingga 60 minit je, tapi pendapatan pasif konsisten. Dah boleh beli rumah, dah boleh berkahwin pakai duit sendiri. Okey, ini Halim. And then seterusnya, Nina, suri rumah juga. Pendapatan konsisten setiap bulan melalui strategi duplikasi Tuan Wow. And then walaupun bersatu suri rumah, dia mampu lakukan. And then seterusnya, golongan OKU yang tak boleh jalan tapi boleh juga buat Tuan Wow. Okey, ini adalah Ilham. So pendapatan dia melalui online je. Okey, sangat-sangat bagus dengan Ilham ni. Okey, seterusnya untuk sokongan perniagaan, kita ada aplikasi Tuan Wow, Tuan Wow 2.0. So platform digital ini untuk urusan bisnes kita sangat mudah. Kalau dulu memang susah. Kita nak kena hantar SMS lah, nak hantar borang lah. Tapi sekarang kita dah ada aplikasi kita sendiri. So gunakan 100%. Okay? And then seterusnya kita ada kit pemasaran. Di mana bahan pemasaran sedia guna. Terus je, flyers, apa segala semua, info-info semua dah ada dah dekat dalam website dan sebagainya. Alright, and then training online. Kita ada buat online training daripada HQ tu sendiri, daripada leader-leader boleh join online. Ada Zoom meeting, ada apa lagi? Banyak-banyaklah meeting dekat dalam online tu boleh masuk. And then seterusnya kita ada community peniaga di mana kita boleh berhubung melalui WhatsApp ataupun Instagram. Okay? And then seterusnya kita ada dashboard di mana tracking prestasi pendapatan real time. You boleh tengok, masuk website, you boleh tengok real time punya commission. Hari ni dapat berapa. Memang best gila. And then last but not least, kita ada sokongan penuh daripada HQ kita. Okay? Terima kasih HQ. Jadi kita nak menjemput korang semua, kalian semua untuk sertai Tuan Wow. Dan kita bertapak dekat Tuan Wow daripada 2018. And then dia adalah the original prepaid that pays. InsyaAllah, jumpa anda di pentas kejayaan. Salam hormat, salam kasih sayang. Bye-bye.